Pemimpin tidak menerima dakwah Islam adalah kerana kejahilan. Mana ada pemimpin UMNO Barisan Nasional duduk dalam kuliah ada malam ni? Bukan besar ada malam ni? Kotlah mai dengar kan? Tobatlah home tak duduk. Depa ni kalau nak duduk di karaoke. Kelab malam. Ini yang berlaku. Sewaktu pas perintah tak habis lah kata bab ni. Duk pusing kod lain ni banyak. Sewaktu PAS mula-mula mengambil alih pemerintahan di Terengganu, saya masih ingat kerajaan PAS Terengganu mendedahkan ada tuntutan refreshment, elang kerayan, di mana mereka membelanjakan kelab malam. Mereka bermaksiat, mereka tuntut wang daripada rakyat. Ni UMNO. Kalau tak betul, mereka saman lah kerajaan masa tu. Pasal betul pakai duk diam. Duk pergi sonok gencok sana, gencok sini. Esok bawa keluar voucher, tuntut balik. Dia panggil refreshment allowance. Bank dulu pun ada juga. Masa aku kerja tu aku berhenti. Elang kerayan lah tu. Dia bagilah macam manager, dia ada peruntukannya. Sebulan 500. Kalau pelanggan mai, takkan pelanggan nak sembang saja. Takkan nak bagi ayat HPA gau jenuh lah. Jom kita pergi makan tengah hari. Tapi selalunya bukan bank manager yang belanja, pelanggan tu belanja. Bank manager tu pula aprak balik sekali dia claim. Baru punya bank manager kan. Orang belanja dia claim. Ni Allah, mana-mana pun berlaku tuan-tuan. Pasal apa je ni macam ni? Pasal pemimpin di atas rabut. Kata-kata sahabat tu betul lah. Simfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas al umara wal fuqaha. Ini bukan hadis lah. Ini kata-kata sahabat. Dua golongan ini sekiranya mereka baik, seluruh manusia jadi baik. Kalau mereka ini haprak, cerai, mangkuk ayun, keseluruhan manusia jadi mangkuk ayun. Al-umara wal fuqaha, pemimpin dan orang alim. Bila pemimpin serabut, rakyat jadi serabut. Bila ulama pun serabut, kaki bodek yang rakyat menjadi serabut. Baik. Itu di antara. Jadi mana ada pemimpin dulu, kini, selamanya yang suka mengaji? Ada. Saya difahamkan, minta maaf, bukan nak sentuh Sultan, tak lah. Yang saya difahamkan, Sultan Terengganu, Sultan Mizan, dia ada kuliah di istana yang dikendalikan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Sultan lain saya tak tahulah, Sultan Kedah ada ke tak, Sultan Selangor ada, saya tahu. Sultan ni ketua agama. Kalau ketua agama gelong, habis semua gelong. Betul tak? Saya bukan kata kat Sultan tau. Dalam Islam pun dia suruh kita bagi nasihat kat Sultan. Ni isu kapal Sing ni. Mana yang mana dia bercakap soal di segi undang-undang. Sultan Perak tak berhak campur tangan. Kerana ini dalam bidang kuasa eksekutif. Dia peguam, tuan-tuan. Nak kata dia tak faham, dia lebih faham duk buat kerja tu lama dah. UMNO lah cukup syok ni. Buat laporan balik polis. Kapal Sing ni tidak menghormati Sultan. Buat laporan tu pun jahil. Hang reti kau undang-undang. Hak yang itu hampa hina Sultan Mizan. Buat spanduk kami mau Idris Yusof natang. Hak natang tu hang tuju kat siapa? Hang tak hormat Raja Perlis. Nampak tak tuan-tuan?
Sebab tu kita ni minta maaf lah. Saya bukan anti sultan dah. Saya berpegang dengan ajaran Islam, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Di antara yang perlu diberi nasihat ialah sultan-sultan, raja-raja, pemimpin-pemimpin macam kita duk bahas ni. Ni modal saya ambil, ni modal Dr. Karim Zaidan ni, bukan modal saya. Kenapa pemimpin enggan menerima dakwah Islam? Kerana kejahilan. Sebab tu kita nak pemimpin ni umum lah. Sultan pemimpin lah, raja pemimpin, Pak Lah pun pemimpin. Nah, golongan ini perlu diberi nasihat. Golongan ini tak boleh jahil dalam urusan agama. Nampak tak? Jangan duk hampa kata aku tak suka kat sultan pula, sokong kapal sing. Kita ni jangan taksub, tuan-tuan. Benda yang betul, kerana Islam banyak supaya kita senantiasa menegakkan keadilan. Nampak tak? Kisah Mangkuk Ayun tu lah, pengarah Jaib kan, Jabatan Agama Islam Perak tu. Datuk apa? Datuk Mangkuk Ayun ke apa? Dia tidak bekerjasama dengan kerajaan di Perak. Dah 40 hari dah. Kalau orang beranak pun lepas pantang lah. Mana? Bukan dipecat, ditukarkan. Tapi suruh abang jahat. Nah, jahat. Ini saya nak kait dengan kejahilan ni. Relevan lah kita cerita ni. Kita nak komen kapal sing, kita lawyer kah? Kita faham ke undang-undang yang ada? Nah, hari ni dia hantam balik. Jangan siapa-siapa nak politikkan kenyataan saya. Kenyataan yang saya kait semata-mata di segi undang-undang. Bukan saya menghina sultan. UMNO pun nampak kecut nah. Hak cium kerih pun lempak kerih lah. Saya tak akan cium lagi lain kali. Saya punya kerih dia, buang dalam jamban. Nah,